Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris Ezwan bin Muhammad Nazrul. Nombor matrik saya ialah C24A2317. Saya ingin menceritakan original cerita cerita Batu Belah Batu Bertangkup. Dalam cerita ini menggunakan 5 act struktur naratif. Baiklah, cerita ini bermulanya apabila di kaki sebuah bukit berhampiran sungai yang jernih terdapat sebuah kampung kecil yang aman. Di kampung itu tinggal seorang ibu bernama Mak Suri bersama dua orang anaknya, Lina dan Bujang. Suami Mak Suri telah meninggal dunia dan sejak itu dia berusaha menyara hidup dengan mencari ikan dan hasil hutan. Setiap hari Mak Suri pulang membawa makanan untuk anak-anaknya, namun ada satu hidangan yang paling digemarinya sejak kecil, iaitu telur ikan temakul, sejenis ikan sungai yang jarang muncul. Sudah lama dia tidak merasa makanan itu. Pada suatu pagi, Mak Suri turun ke sungai lebih awal daripada biasa. Rezeki tidak disangka, seekor temakul besar disangkut pada jarinya. Hatinya melompat kegembiraan. Dia segera membawa pulang ikan itu untuk dimasak. Anak-anak Mak Suri berkata, "Anak-anak, hari ini Mak ada rezeki besar," katanya sambil memotong ikan itu. "Mak nak rasa sikit telur temakul ini. Dah lama benar tak dapat." Lina dan Bujang hanya mengangguk kegembiraan. Namun ketika hidangan siap, Lina dan Bujang yang sedang lapar tanpa sedar menghabiskan kesemua telur ikan itu. Mereka menyangka emak sudah makan terlebih dahulu. Apabila Mak Suri duduk untuk makan, dia melihat mangkuk yang sepatutnya berisi telur temakul itu kosong, licin, telah dimakan. Wajahnya pucat, bukan kerana marah, tetapi kerana terlalu kecewa. Telur temakul bukan sekadar makanan. Ia mengingatkannya kepada kenangan bersama arwah suami dan zaman hidup yang lebih bahagia. Kata Lina, "Emak, kami tak tahu." Dengan perlahan, Mak Suri tidak menjawab. Hatinya seakan retak. Dalam diam, dia bangun dan melangkah keluar dari rumah. Air matanya mengalir tanpa ditahan. Biar dia berjalan jauh merentasi lalang menuju ke sebuah tempat yang jarang orang pergi, iaitu di situnya terletak batu belah batu bertangkup, batu yang besar yang dipercayai mempunyai kuasa menelan siapa saja yang memanggilnya. Menghadap batu itu, Mak Suri berkata dengan suara yang bergetar, "Wahai batu belah, bukalah dirimu. Aku sudah hilang daya, sudah hilang tempat bergantung." Batu itu mula bergegar. Dari celah rekahannya keluar angin dingin. Perlahan-lahan batu itu terbuka seperti dua bibir raksasa. Lina dan Bujang yang mengejar dari belakang menjerit sekuat hati, "Emak, jangan!" Tetapi langkah Mak Suri tidak terhenti. Dia menoleh buat kali terakhirnya, tersenyum sayu. Kata Mak Suri, "Maafkan Mak, anak-anak, jagalah diri kalian." Dan batu itu menelan Mak Suri, kemudian tertutup kembali, meninggalkan dua beradik itu meratap dalam kesedihan. Sejak dari itu, penduduk kampung sering mendengar angin bertiup di sekitar batu itu, seperti suara halus seorang ibu yang memanggil anaknya, mengingatkan semua tentang kasih seorang ibu, rapuhnya harapan dan betapa harganya rasa syukur dalam kehidupan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.